Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke GCN Motor. Bersama saya Hakim dari GCN Motor lah. Okey, so dekat depan Hakim hari ni kita nak review sebuah motor second hand bike daripada Kawasaki, iaitu Kawasaki Ninja 300 lah. Alright. So motor ni dibuat pada tahun 2015 dan register pada tahun 2016 lah. Alright. So dengan harga jualan kita hanya 10,800 saja dan minimal deposit serendahnya 100. Anggaran 5 tahun hanya RM285. Alright. Jadi yang mana tengah mencari motor sport bike, nak up sikit daripada 250cc, Hakim ada Ninja 300. Okay. So tanpa lengahkan masa, jom kita review sedikit ada apa dengan Ninja 300 yang dekat depan ni. Alright. So dia datang dengan color hijau, putih, hitam, ala-ala color anniversary. Alright. So color ni memang color asal dia lah. Alright. So motor ni dah siap dengan ABS. Okay. So dia ada ABS. And then daripada segi cover semua cantik lagi. Right. Level brake dan level clutch daripada RCB. Okay. Kalau korang tengok daripada bahagian forest. Okay. Dia menggunakan forest racing daripada RCB. Okay. So exhaust daripada Aero. Aero sistem exhaust lah. Okay. So tayar belakang kalau korang tengok bunga tebal lagi, ada lagi 80%. Magat belakang semua standard asal. Rantai dengan sprocket barulah. Right. So motor ni terjaga rapi, dengan color pun masih lagi tip top dan menawan. Right. So motor ni dah siap dengan gear indicator lah. Jom let's go, kita dengar bunyi motor ni. Okay. So exhaust Aero dia tak terlalu kuat sangat dan tak terlalu slow lah. Jadi dia sedang-sedang je dia punya ideal. Alright. So tahun 2015, register 2016, Kawasaki Ninja 300. Okay. Dengan harga jualan kita hanya 10,800 dan minimal deposit serendahnya 100. Anggaran 5 tahun hanya RM285 saja. Alright. So jadi yang mana tengah mencari motor idaman, jangan lupa share and like video kita. Just on notification. Nanti kita akan update macam-macam motor yang ada dekat kedai. Alright guys, see you next video, motor yang lain, review yang sama. Assalamualaikum, bye bye.